mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Persatuan Bola Sepak Malaysia hari ini menggegarkan arena bola sepak tempatan apabila secara rasmi memperkenalkan pemain warisan terbaru yang bakal memperkuatkan barisan Harimau Malaya menjelang perlawanan penting kelayakan Piala Asia menentang Vietnam. Dalam satu klip video latihan rasmi pasukan kebangsaan yang dimuat naik di platform media sosial FAM, kelibat seorang pemain tinggi lampai mencuri perhatian ramai dan kini disahkan sebagai Facundo Garcés, pertahanan tengah kelahiran Argentina yang mempunyai darah keturunan Malaysia. Pengumuman ini sekaligus menandakan satu lagi langkah berani dan strategik FAM dalam memperkukuhkan skuad kebangsaan dengan pemain warisan dari luar negara yang memiliki kualiti setaraf antarabangsa serta sah layak untuk menyarung jersey Harimau Malaya mengikut peraturan FIFA. Facundo Garcés bukanlah nama asing dalam kancah bola sepak profesional. Pemain yang dilahirkan di Santa, Argentina ini merupakan produk Akademi Club Atletico Colón, salah satu pasukan bersejarah dalam Primera Division Argentina. Sejak debut profesionalnya pada tahun 2017, Garcés telah menjadi tonggak utama di benteng pertahanan pasukannya. Dia dikenali kerana kekuatan fizikal, disiplin taktikal dan kepimpinannya di atas padang. Kini berusia 25 tahun, Garcés telah merekodkan lebih 100 penampilan peringkat tertinggi di Argentina dan sering menjadi antara pemain dengan statistik clearance dan interception tertinggi setiap musim. Berita bahawa beliau mempunyai darah Malaysia melalui sebelah ibunya yang berasal dari negeri Johor pastinya membuka satu lembaran baharu buat skuad kebangsaan. Segalanya bermula apabila FAM memuat naik satu video di laman rasmi X dan Instagram pada Jun. Video itu nampak biasa tetapi hakikatnya luar biasa kerana ia satu kejutan yang gila. Langsung tiada sebarang rumours, tahu-tahu dah jadi pemain Malaysia. Betul apa kata Tunku Ismail sebelum ini, mereka tak biasa. Dengan pengumuman itu, seluruh fans Malaysia begitu terkejut dan sangat bangga. Kalau kita terkejut, sudah pasti negara seberang juga terkejut. Facundo Garcés kini secara rasmi menjadi sebahagian daripada skuad Harimau Malaya dan dijangka akan membuat penampilan sulungnya tidak lama lagi. Menurut sumber, proses dokumentasi Facundo Garcés telah dimulakan sejak penghujung tahun lalu. Setelah pasukan pencari bakat Malaysia mengenal pasti pemain ini sebagai prospek warisan berdasarkan rekod keturunan ibunya yang dilahirkan di Johor sebelum berpindah ke Argentina pada awal tahun 90-an. Dengan dokumentasi yang kini lengkap dan mendapat kelulusan FIFA, Garcés telah sah sebagai pemain warisan yang boleh mewakili Malaysia tanpa halangan. Ini bermakna beliau tidak melalui proses naturalisasi biasa seperti pemain bukan warisan seperti Lee Tak atau Leridon Krasniki, tetapi dianggap sebagai warga negara Malaysia berdasarkan salah silah keluarga. Facundo Garcés dijangka akan mendapat minit permainan pertamanya dalam aksi persahabatan tertutup minggu ini. Itu adalah sebagai sebelum persediaan menentang Vietnam pada 10 Jun di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jurulatih Peter Klamovski belum memberi pengesahan sama ada beliau akan terus berada dalam kesebelasan utama atau tidak. Namun segalanya akan dinilai berdasarkan prestasi latihan. Dengan kehadiran Facundo Garcés, Malaysia kini memasuki era baharu dalam aspek pertahanan. Gabungan pengalaman antara bangsa, fizikal unggul dan darah Malaysia yang mengalir dalam dirinya menjadi naratif menarik buat penyokong dan pencinta bola sepak tanah air. Garcés bukan sekadar nama tetapi simbol kepada satu visi besar Tunku Ismail. Harimau Malaya kini tidak lagi hanya bergantung pada bakat tempatan semata-mata tetapi juga kepada warisan global yang sah dan bersemangat untuk mengharumkan nama negara. Selamat datang Facundo Garcés. Malaysia menaruh harapan yang besar kepadamu.